Okay, salah satu sebab orang tak boleh nak ada kesan kepada dia punya marketing. Okay, dia buat marketing hari-hari, posting, buat video apa semua, tapi tak ada traction. Apa maksud traction? Tak ada orang, tak boleh nak membina satu community yang percaya dekat kita, nak beli produk dengan kita. Tak ada. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab kita tidak fokus kepada topik, kita tak fokus kepada niche. So antara niche yang kami fokus dulu ialah niche kecantikan lah. Sampaikan orang panggil saya punya partner saya buat konten untuk dia sebagai pakar kecantikan. Sebab apa? Sebab kita fokus kepada niche dan ramai orang yang ada masalah kecantikan follow dia dan nak dapatkan produk daripada dia. Jadi kalau kita rasa kita punya pelanggan ni tak ada sangat pelanggan yang look up pada kita, mungkin sebab masalah kita tak fokus kepada niche. Cuba fokus pada niche, bagi masa untuk dapatkan kepercayaan daripada target market kita dan insya-Allah kita akan ada community yang follow kita, mudah untuk kita buat jualan.